sedikit berbeza apabila lebih ramai anak banyak menghabiskan masa di hadapan skrin. Inilah realiti generasi alfa yang lahir dalam era digital. Generasi alfa juga bergantung kepada teknologi dengan keahlian mereka. Dari bangun tidur hingga tertidur semula, kemudian aktiviti mereka berkait dengan komputer, internet dan sosial media. Teknologi ini juga digunakan untuk berikut, belajar, berkomunikasi, malahan mendapatkan maklumat di batas. Ananya, keadaan ini sebenarnya mempunyai banyak kelebihan. Teknologi membantu mereka belajar secara lebih interaktif dan kreatif. Mereka boleh mengakses pelbagai ilmu hanya melalui satu peranti sahaja. Ini memberi peluang kepada generasi untuk menjadi generasi yang semakin lebih celik teknologi dan inovatif. Namun begitu halnya, kebergantungan yang berlebihan juga memberi kesan terhadap pembelajaran dan cara berfikir mereka. Macam sekarang, generasi alfa semakin terbiasa dengan maklumat segera sehingga ada yang kurang memberi tumpuan terhadap proses memahami sesuatu secara mendalam. Mereka mudah hilang fokus dan kurang sabar apabila berdepan dengan tugasan yang memerlukan penelitian. Saya terima penggunaan teknologi tanpa kawalan juga boleh menjejaskan pembentukan sosial. Komunikasi secara bersemuka akan semakin berkurangan kerana banyak komunikasi berlaku melalui skrin. Jika tidak dibimbing dengan baik, ini boleh menjejaskan kemahiran sosial, nilai empati dan disiplin diri dalam kalangan generasi muda. Ananya, dalam jangka panjang, perkara ini turut memberi kesan terhadap landscape sosioekonomi negara. Malaysia bukan hanya memerlukan generasi muda yang mahir menggunakan teknologi, tetapi mampu berfikir secara kritis, kreatif dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Tapi, jika generasi alfa ini dibentuk dengan seimbang, mereka mampu menjadi tenaga kerja yang produktif dan pemacu inovasi negara. Namun, jika terlalu berbentuk kepada teknologi dan perkawalan, negara mungkin berdepan dengan cabaran seperti ketegangan digital, penggunaan kemahiran komunikasi dan kebergantungan melawak terhadap otomasi. Oleh itu Hananya, semua pihak perlu memainkan peranan. Ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama memastikan teknologi digunakan sebagai alat pembangunan, bukannya menjadi faktor yang melemahkan potensi generasi masa depan. Terima kasih.